Tu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Haikal Mikail bin Muhammad Helmi daripada kelas tahun 5 Mustari. Buku dibuka, hati berseri, ilmu dicari sepanjang hayat. Mari kita hayati bersama ini, bicara buku penuh manfaat. Zaman silam penuh cerita, raja pahlawan dan tokoh ternama. Buku sejarah kita selak bersama agar generasi tak lupa nama. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang cukup menarik dan informatif. Khasnya buat mereka yang ingin belajar sejarah tetapi dengan cara yang lebih santai dan menyeronokkan. Buku ini merupakan sebuah ensiklopedia mini yang ditulis dengan gaya bahasa yang mudah difahami, penuh warna-warni, diselitkan dan berbagai ilustrasi yang menarik. Ia bukan sahaja sesuai untuk pelajar sekolah rendah dan menengah, malah untuk sesiapa sahaja yang ingin menambah pengetahuan sejarah dunia. Buku ini ditulis oleh Philip Seal dan diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Institut Terjemahan Bahasa Melayu merupakan penerbit bagi buku ini serta terdapat 96 muka surat dan diterbitkan pada tahun 2012. Isi kandungan buku ini sangat pelbagai. Ia membawa isi kandungan buku ini sangat pelbagai. Ia membawa kita menjelajahi dunia sejarah dari zaman purba Mesir, tamadun Rom dan Yunani, sehinggalah ke zaman pertengahan, penjajahan, revolusi dan zaman moden. Yang lebih menarik lagi, fakta-fakta yang dikongsikan tidak terlalu panjang tetapi pendek, padat, ringkas dan menarik. Apa yang membuat saya begitu suka dengan buku ini ialah cara penyampaiannya. Ia tidak hanya menyampaikan fakta sejarah tetapi turut menyelipkan kuis, teka-teki dan fakta-fakta lucu yang menjadikan pembaca lebih menyeronokkan. Contohnya, kita dapat mengetahui bahawa Maharaja Rom ada yang dilantik selama beberapa hari sahaja. Sesuatu yang tidak kita pelajari di dalam buku teks biasa. Kelebihan utama buku ini ia menjadikan sejarah lebih hidup. Ia menolak tanggapan bahawa sejarah itu membosankan atau hanya menghafal peristiwa atau tarikh. Sebaliknya, ia mendekatkan kita dengan kisah silam secara interaktif dan menyeronokkan. Namun begitu, mungkin ada setengah pembaca yang merasakan buku ini terlalu ringkas atau tidak cukup mendalam. Bagi saya, buku ini berperanan sebagai pintu masuk ke dunia sejarah. Cukup baik untuk menarik minat pembaca cilik atau mereka yang baru ingin mengenali dunia sejarah. Sebagai penutup kata, saya ingin mengajak anda semua untuk membaca buku Mari Berseronok dengan Ensiklopedia Sejarah. Ia bukan sekadar buku biasa tetapi satu pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan. Sekian sahaja perkongsian saya. Sekian, terima kasih.